One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam podcast Neuro Hour. Okay, bertemu lagi kita di episod yang saya pun tak tahu dah episod berapa. Alhamdulillah. Cuma specialnya hari ni kita rakaman pertama untuk tahun 2026. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Fatihah. Terima kasih. Okey, terima kasih Fatihah sudi bersama dengan kita. Kita ada jemputan yang sangat istimewa hari ini untuk berkongsi lagi pengalaman dan ilmu masing-masing dengan bidang kepakaran masing-masing, insya-Allah. Kita akan bercakap tentang satu topik yang kita santaikan, kita cuba santaikan, tapi dia agak berat sebenarnya. Cabaran tu berat sebenarnya. Tapi bagaimana seseorang individu itu melaluinya, mungkin dengan kacamata dia sendiri, saya tidak tahu. Sebab saya pun ada pandangan saya bagaimana pembawakan pengalaman kita tu sehingga ke usia sekarang. Mungkin masa saya muda, saya rasa benda tu sangat berat. Tapi dah umur 30, dah cecah kepala 3 ni, dia dah rasa macam ringan sikit. Tapi beban tu still sama. I don't know, kematangan mungkin menjadi faktor yang menenangkan sedikit. Mungkin. Baiklah. Sebelum tu kita berkenalan dulu dengan tetamu jemputan kita. Saya Khadijah Nadia binti Abdul Rahman, pengasas I See Things Differently, ISTD Neuro Malaysia. Untuk pengetahuan semua, kita dah ada tim kita melebarkan sayap ISTD, rama-rama kita ada logo rama-rama. ISTD logonya adalah rama-rama hijau. Untuk pengetahuan, kita dah terbang ke Indonesia dan petang ni saya ada webinar bersama dengan tim Indonesia. Ada rakan-rakan di Indonesia yang sedang menunggu bersama rakan-rakan di Malaysia dalam satu webinar yang menarik juga tentang Gen Z dan Gen M, cabaran realiti menghadapi isu kesihatan mental dua negara, perspektif yang berbeza, insya-Allah. Okey, bersama dengan saya hari ini, mungkin Cik Fatihah boleh kenalkan diri dahulu, background, education dan sekarang ni sedang buat apa, kat mana, kita nak kenal dahulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Nadia sebab sudi jemput saya pada hari ini. Okey. So basically little bit background tentang diri saya. Saya merupakan seorang co-founder kepada salah sebuah keusahawan sosial yang memfokuskan kepada kesihatan mental di Malaysia, iaitu Support Tech PLT. So di mana kami membawakan the first accredited peer supporter di Malaysia. Kami ambil mereka yang pernah gone through mental health situation dan dah recover. Maka kami train dan certifiedkan mereka untuk menjadi accredited peer supporter yang pertama di Malaysia. Ini bermaksud mereka kongsi pengalaman hidup mereka untuk bantu orang lain. So basically kita ni bukan volunteering, tapi kita ni adalah paid service base, di mana kami ni ada social enterprise. Setiap mental health survivor yang provide services ni, kita akan bagi financial benefit. Okey. To sustain diorang punya life. Sebab kita kena faham juga dekat Malaysia ni kita hanya ada 385 clinical psychiatrist untuk treat 34 juta rakyat Malaysia. It's a very huge gap. And then kita tahu yang selalunya akan buat treatment adalah psychiatrist and clinical psychologist, which mean orang-orang yang kritikal. Tapi orang-orang yang baru nak ada simptom ataupun starting to have the symptom, selalunya kita kena buat interventions lah. So support kami into the picture to do the intervention to help for non-clinical cases. Kalau prolong, kita tahu benda ni akan jadi mental illnesses. And also kita help on the maintenance part lah, especially untuk orang yang baru lepas diagnose, tak tahu nak ke mana, siapa yang nak cerita, nak mendapatkan guide. So by talking with our support warrior, accredited peer supporter tu, so they can get something to help for dia orang punya mental health lah. So itu secara asasnya tentang siapa saya, apa pekerjaan saya, dan diagnosis saya mempunyai bipolar disorder type 2 dan juga ADHD adult. Okey. Terima kasih. Satu background yang bagi saya cukup solid sebagai one of mental health advocate lah dekat Malaysia, kan, yang berani
ke depan dan mencuba dan membuka peluang kepada support warrior yang lain tu. Itu bagi saya satu benda yang sangat wow lah. Bukan semua orang ada kemampuan dan ability untuk itu. Sebelum tu saya tertarik dengan support warrior tadi tu kan. So far dah berapa lama support warrior ni berjalan? So support sendiri kita dah 3 tahun, nak masuk tahun yang ketiga. Oh okey, dah lama dah alhamdulillah. So kita dah buat lebih kurang 3 kali round of training. Oh okey. So kita dah ada lebih kurang 68 support warrior from various background. Wow. Sama ada daripada schizophrenia, bipolar, anxiety ataupun isu-isu common macam isu friendship, isu family, isu marriage and so on. So kita ada pelbagai background. Okay. So bagi kita orang to get help from the support warrior is not meaning that you having a mental disorder only. Alright. Tapi sebenarnya perkara kecil yang you tak boleh nak handle pun you boleh bincang dengan support warrior. Contoh kucing baru mati ke, you lost your someone that you love ke, something like that. So I think benda-benda kecil ni mungkin kita nampak benda ni macam remeh. Tapi dia beri impak yang besar dalam emosi dan kehidupan kita. Betul. Dan kalau kita tak grieve dengan betul, kalau kita tak manage dengan betul, dia boleh membawa kepada mental disorder lah, especially mungkin depression ke, anxiety ke and so on. Okay. Oh, okay. Sebab saya semalam saya study lah sikit kan support app tu. Betul. Bila Fatihah mention that service yang apa yang kita boleh sembang tu. Sebab sometimes ramai orang dia di peringkat awal dia nak cuba dapatkan bantuan profesional bercakap ni kan, bercakap, terapi bercakap ni kadang mereka tak tahu nak jumpa kaunselor ke, nak jumpa siapa ke, nak jumpa CP ke, nak jumpa psychiatrist. So kita tahulah diorang ni memang certified. Tapi bila ada satu platform yang macam ni, dia jadi macam oh rupanya kita boleh sembang dulu dengan kebanyakan orang sosial ni dahulu. Support sosial tu. So saya melihat support sosial yang wujud satu platform ini adalah sangat bagus. Kan? Jadi dekat situ kita boleh bantu ramai orang yang mendapatkan bantuan tu dengan lebih mendalam lah. Kalau diperlukan nasihat ni baru kita cadangkan itu ini. Betul. So pengalaman Fatihah sendiri berjumpa dengan klien kan, panggil klien kan yang datang ni? Okey, klien. So bagaimana penerimaan mereka so far di pihak Fatihah sendiri dan tim, seronok ke, impaknya macam mana? Basically dari segi recommendations, kita orang ada buat survey lah for every services yang kita orang provided. So kena isi survey form lah daripada klien tu sendiri. So 100% akan recommended kepada kawan. Okay. And then antara saya rasa benda yang feedback yang paling saya ingat adalah mereka mengatakan bahawa I never feel to be seen and to be heard. Okay. Like this. Okay. So meaning so meaning kita fahamlah yang bahawa that sesi tu sebenarnya mungkin kita bukan seorang psikiatris yang boleh bagi ubat, yang boleh bagi terapi. Tapi by doing the validations, the empathy, mengalami pengalaman yang sama, how diorang berjaya melalui, diorang rasa been heard, didengari. So itu sebenarnya yang point utama dia lah. So kita orang buat peer support ni bukanlah nak compete dengan another professional. So nak clinical psikologi ke, psychiatrist ke, counselor ke tak. Sebab kita orang tahu role kita orang hanyalah sebagai seorang orang kata the first aid before meeting up dengan professionals. Okay. So basically orang nak tahu macam mana proses dia, orang nak tahu macam mana perasaan dia, orang nak tahu macam mana kita gone through. So daripada first aid tu, kalau orang tu memerlukan intensive treatment, so kita akan escalate cases kepada professionals. Okay. Oh, okay. Okay, menariklah bila dapat penjelasan yang clear macam ni. Saya suka point yang kita tak compete dengan siapa-siapa. We are not there to compete actually. We are there to fulfill apa yang tak cukup tu. To complement each other is very important. Dengan faktanya di Malaysia, access untuk mendapatkan servis kesihatan mental tu pun kita tahu kan ada part yang sangat mencabar. Okay. Baiklah, itu berkaitan dengan apa yang Fatihah sedang usahakan sekarang dan masih berjalan. Alhamdulillah. Background education sedikit lah.
Okay, education background saya adalah saya graduate daripada Jordan. Okay. Saya ada bachelor degree dalam fiqh wa usul ataupun dalam pengajian Islam lah. Okay. So 4 tahun saya di Jordan. And then saya come back to Malaysia and then saya bekerja kejap and then of course lah saya started to develop the symptom of depression and so on. Oh, okay. So ada episode and then before I start support ni saya ada satu movement. Okay. Nama dia One Moment for Them, di mana saya One buat Moment for humanitarian Them. mission. Humanitarian mission, waktu tu saya bawa Faizal Tahir, Muslina, Nur Saleh, Aizat Amdan, Muaz pergi ke Jordan. Kita buat konsert. So 3 years juga kita orang tour. Oh, okay. Jordan, Oh, lama. Jordan, Egypt dengan Sabah. Oh, Sabah. And then episode of depression coming again. Okay. So because I ada bipolar. So I make decisions. I come back to Semenanjung. Okay. So saya start masuk program di bawah Petronas and Tata Consultancy, nama dia Seed Lab. Seed Lab. Okay. So daripada situlah saya start to build up support. That's great. Panjang perjalanan tu kan. Panjang dan menarik, dan sebelum-sebelum tu pun dia dah ada movement yang dia macam impak dia tu. Dia macam impak dia tu besar tau sebenarnya. Dia bukan benda-benda yang kecil-kecil. Sebelum sampai ke support ni. Dan benda tu masih mungkin impaknya tu masih ada. Boleh terasa lagi. Orangnya boleh mengalami, menikmati lagi impak tu. Sebab dia satu gerakan volunteerism kan. Untuk One Moment for Them tu kan. Betul. I still remember lah sebab ada lagu kan. Betul. One Moment for Them tu kan. Kulu Hobi. Saya rasa Nur Hujan kan. Nur Hujan, Faizal, Aizat, kalau saya tak silap. Saya sukalah lagu tu. Saya suka lagu tu. Terima kasih. Okay. Baiklah. Topik kita hari ni. Okay, saya kena baca sebab dia panjang. Antara idea dan overload, realiti keusahawanan pengasas neurodivergent. Okay, kenapa saya pilih tajuk ni? Itu yang pertama dulu. Kenapa saya pilih tajuk? Satunya, sebab saya sendiri adalah pengasas entrepreneur neurodivergent. Dan neurodivergent, dia adalah spektrum. Even saya autism, kalau saya jumpa kawan saya dia ada autism dan dia pun buka center ke whatever entrepreneur, dia buka baking cake, kedai ke, jual nasi lemak ke apa ke, whatever it is, dia pasti berbeza. So di hadapan anda hari ini ada 2 orang neurodivergent yang saya diagnosed with autism spectrum disorder. Kalau ada spectrum tu yang dulu-dulu sebelum ni kita panggil Asperger lah, sekarang dia dah masuk dalam satu ni. Dan struggle utama saya adalah dari segi komunikasi. Saya boleh bercakap sekarang ini pun disebabkan masking itu sendiri. Masking itu sendiri, bila balik sekejap lagi dia shutdown. Okay. Anxiety sangat tinggi, depression sangat tinggi, still play along with it. Dan adakah dia menjejaskan fungsi? Untuk saya, yes, of course, sangat. Sebab saya pun ada diagnosis bipolar type 2 juga, dan saya pun ada diagnosis PTSD, post traumatic stress disorder. So dia satu diagnosis yang solid. Dia macam bukan solid, dia critical. Bagi saya bila Fatihah berani share tadi mention bipolar type 2, bipolar ni pengalaman saya is not easy sebab dia flip tu. Bila dia flip, when you are in depression mode, you boleh, bila depression dalam fasa bipolar, dia tak sama dengan MDD. Pengalaman saya lah. Pengalaman saya. So mungkin Fatihah boleh share sikit pengalaman Fatihah itu sendiri. Bagaimana daripada bipolar, adakah bipolar dulu ke, ADHD datang dulu ke, atau dia datang sekali ke, atau macam mana, atau cuba pendekkan sedikit cerita yang penting-penting tu untuk kita highlight pengajarannya. So bila mana kita katakan tentang ADHD is neurodivergent, so since kecil. Tapi saya late diagnose. Janda juga lah late diagnose of autism kan. So saya diagnose tentu umur saya 2020 tu dalam umur 29 lah. So basically 2017, before 2017, 2015 saya dah start symptom of depression. Tapi saya tak tahu apa yang berlaku pada diri saya. So masa tu dekat Jordan ke? Tak, dah lepas Jordan. Okay. Waktu bekerja. Okay. So 1 year saya tak buat apa. Sebaik parents saya tak buang saya. Kalau tempat kerja dia boleh buang kan? So antara benda yang drastik yang saya buat adalah saya quit kerja 24 jam. Walaupun kerja tu adalah benda yang saya suka. And then saya duduk kat rumah. Saya duduk rumah, saya tak buat apa.
Tengok dinding, tengok lampu, tengok tingkap, tengok cermin, tengok kipas. Tapi saya tak suka lampu. So saya akan tutup lampu. So saya duduk dalam bilik, main phone, tengok orang, rasa macam diri teruk gila, rasa hopeless, useless, semua ada lah, complete for 1 year. Until one day, not one day, until secara gradually mood saya naik secara natural. Okay. Kan lepas kita depressed, after a period of time, kita akan ada fasa yang kita akan rasa okay sikit. So saya ada fasa tu. So saya okay. So saya ambil keputusan, saya kerja KFC. Okay. Although time tu saya degree daripada overseas, saya kerja KFC sebab saya nak build up balik saya punya communication skill, cognitive skill, communication and so on. So saya kerja sebulan lebih macam tu. And then saya start an idea to do my movement, one moment for them, daripada satu status di Facebook. Saya kata saya nak buat konsert kat Jordan. So daripada situ saya terus naik lah. Dia dah tukar lah. Dia dah flip dah kat situ. Tapi saya tahu sama ada itu adalah saya punya diri kita. hypomanic ataupun hypomania ke orang sebut. Ataupun itu adalah saya punya impulsiveness of my ADHD. Yep. Sebab orang ADHD ni suka buat sesuatu yang luar daripada kotak. Orang tak buat, itu yang dia akan buat. Orang tak kasi buat, itu yang dia akan buat. saya gelak tu sebab banyak benda boleh relate. So, waktu saya nak buat konsert kat Jordan tu, it's a very big ramai orang kata, bila betul nak buat konsert kat Jordan? Kau dah baru graduate, duit tak ada. Pengalaman tak ada, nak pergi buat humanitarian mission pula, nak masuk camp pelarian pula. So 22 tahun tak ada credential. Walau orang search, waktu tu saya ingat lagi saya buat nama, waktu saya buat movement saya One Move for Them tu, saya guna saya punya organisation name is Fatihah Syuib and Friends. Okay. Friends tu tak ada siapa. Friends tu adalah artis. Fatihah Syuib tu adalah seorang. So saya buat one man show. So saya berjaya create project tu, which means concert kat Jordan, humanitarian mission kat Jordan. So team saya yang saya collaborate semua kat Jordan. Saya seorang je dekat Malaysia. Wow. So saya tak tahu itu hypomania ke ataupun impulsifnya saya nak buat something. Tapi time tu saya memang ada drive yang sangat tinggi. Duit tak ada. Sebab saya setahun tak kerja kan. So RM30 terakhir yang saya ada tu, itulah saya guna untuk saya buat paperwork dan saya approach artis ni. Artis ni terima saya dalam keadaan saya ni kosong. Saya ni tak ada apa. Tak tahu apa yang diorang percaya kat saya. Tapi Alhamdulillah lah, we managed to do that. I managed to do crowdfunding. I managed to fly. Kita buat konsert RM70,000 dalam masa 3 jam. Masa tu siapa yang bersama tu? Haizat Tahir, Nusrina, Nur Saleh, Aizat Amdan dengan Muaz. So 5 orang ni saya flykan pergi Jordan. Saya tak tahu duit datang daripada mana. Tapi saya ada drive kan tu, saya tahu saya nak pergi humanitarian mission. Saya nak gembirakan anak-anak di kamp pelarian. Dan saya nak buat something for education. Tu je. Education. So saya ada matlamat. So bila saya capai matlamat tu, orang ADHD ni dia tak boleh, dia memang ada goal. Tapi lepas goal tu dia kena ada another goal. Baru kita akan sustain. Yeah, I agree that. Tapi kalau you dah sampai satu goal tu and then you tak ada another goal, you akan macam terumbang ambing. Tapi nak buat apa dah lepas tu kan? Tapi you punya impulsiveness masih lagi bergelora. So because of that, saya ingatkan saya nak buat satu mission je. Okay. Tapi tiba-tiba tim artis ni kata, buatlah second mission. Okay, saya kata boleh. Kita pergi Egypt pula. Okay. So saya fly pergi Egypt. Crowdfunding semualah ni. Pergi Egypt buat konsert kat Al-Azhar Convention Center. Wow. Itu tak tahulah mana dapat confident nak buat kat Al-Azhar Convention Center. Run a convention center. Ayat-ayat cinta punya tempat tu. I still remember that lah. To run a concert. So, tapi konsert kita orang Islamic sikit lah. Tak apa. Sebab pergi negara Islam kan. So, okay. Tapi interesting sebabnya banyak cabaran tapi it make it interesting. So lepas saya pergi balik pada Egypt tu, saya balik Malaysia kan. So itu fasa yang second time saya mengalami episode of depression.
bukan tiba-tiba lah, gradually lah. Dia adalah, dia ada Gradually saya rasa, tanda-tanda warning-warning tanda-tanda tu. dia. So antara benda yang paling ketika ada saya rasa diri saya tak berguna. Hopeless, useless. Walaupun saya dah mencapai so many things sebelum ni, yang orang kata siapa Fatihah Shuaib ni boleh bawa artis pergi Jordan, pergi Egypt semua kan. Tapi saya rasa diri saya tak guna. At the point, how deep that feeling? How deep is it? Sampai saya quit buat konsert kat Istana Budaya 3 months before the date. Sebab tak kena sama dengan corporate. Tentulah dia sponsor kan. Yep. So diorang terpaksa pivot Tak lah. lama dah tu, 3 bulan. So 3 bulan sebelum konsert tu saya quit. Lepas tu saya hilang. Artis pun cari mana Fatihah ni, senyap je. Tapi diorang tak adalah pushy, cuma diorang tanya, kenapa tiba-tiba quit konsert ni? I dah lock my timetable semua, mampus. Artis kot dalam nak lock tu bukan senang. Diorang bukan artis biasa-biasa kan. Diorang artis kelas A kan. Yang memang mantap-mantap kan. So tiba-tiba diorang kata, I dah lock jadual dah. Tapi kenapa Fatihah tak ada any info ke apa? So saya menghilangkan diri kejap. And then tentulah saya pergi Jordan balik. Saya pergi jadi volunteer, jaga volunteer lah semua. And then saya kata saya tak boleh hidup macam ni. Okay. And then I come back to Malaysia. Saya pergi diagnose. So daripada diagnose tu, doktor kata saya ada bipolar. That was the first moment you go to PSY lah. 2017. So first diagnose bipolar disorder type 2. And then start makan ubat semua. Tapi ubat ni dia tak optimumkan saya punya efek. Ubat apa you ambil masa tu? Kalau if you still remember lah. Cefris, Serqual. Ubat common bipolar or Common lithium bipolar. pun. Common Lithium bipolar. tu bukan heavy. Ya, The lithium side tu rasa effect macam makan bateri. Sumpah dah aku pernah makan ubat tu. Rasa macam I makan know. bateri. Yeah. And then dia buat you punya mulut dry. Tak suka ubat tu. So, tak suka. Sumpah I tak have suka. tried around 10 types of medications until 2020 sebab projek saya kat Sabah tak berjaya. So, I come back with a frustration. Rasa diri tak berguna, rasa diri ni useless, rasa diri ni semua yang buruk-buruk tu Fatihah Shuaib lah ketika tu. Yang paling terburuk tu itulah kita paling rasa ada dalam dunia waktu tu. Walaupun sebenarnya banyak lagi option yang ada kat luar tu, tapi kita rasa kita lah paling gagal sekali. So rupanya bila saya gagal tu, saya perasan kenapa saya susah nak move on adalah saya ada RSD daripada ADHD. I see. Rejection syndrome sensitivity. Faham? So daripada situ, RSD ni maksudnya kalau orang biasa, kalau dia gagal, dia sedih, kalau skala tu 10, orang biasa skala dia 5 je. Tapi orang ADHD skala dia 10. Yeah, that's why. Rejection tu janganlah. Rejection, say no. Kadang kita ajak orang pergi makan je, tapi kita punya asal kau tolak tapi kita tak boleh marah dia. Tapi kita je lah handle diri kita. Macam tu. So I know. So lepas tu kita takkan ajak orang. Betul. Orang ajak kita. Tapi saya selalu ajak orang. So handle tu RSD tu. So daripada situ so bila saya balik tu saya dapat get help tapi ubat tak optimum semua. And then 2020 saya diagnose. Sebab 2020 tu saya relapse tapi setahun setengah saya tak boleh function. Saya close semua projek saya dekat Sabah ke, dekat Semenanjung ke, semua saya close. Lepas tu setahun setengah saya tak buat apa. Doktor pun macam cuak kan. Yelah setahun setengah, how you can sustain your life during that. Nasib baik ada duit sikit kan. Kalau tak ada duit tu memang habis lah, melingkup lah. Homeless terus. Homeless terus. So nasib baik ada support dari family semua kan. Itulah sebab tak kena buang benti Shuaib. So daripada situ relapse. Lepas tu saya ingat saya jumpa doktor, saya cakap doktor, now you tell me what should I do. You ask me to take medication, I take religiously. You ask me to go therapy, I go therapy. You ask me to have a support system, everything semua ada, psychological, spiritual semua ada complete. Apa lagi saya nak buat untuk saya rasa pulih? Doktor diam lah. Doktor kata tak apa. We try again. We are here for you. Cik, tentu I mata dah meleleh lah. So, I know.
Psychiatrist tu Okay. tap down semua medication and we try again one by one. Paling saya ingat saya makan olanzapine, saya tidur 3 hari. Yes. Betul. Olanzapine you boleh tidur straight 3 hari tak bangun-bangun. Yes. I've been there. Olanzapine, so tidur tak bangun-bangun. And then saya kata tak boleh. And then saya tanya kawan saya, ubat apa kau makan aku try ariprazole. Okay. And then I meet up with my psychiatrist. Tapi saya satu benda je saya perasan. Dalam psychiatrist punya treatment, you need to have a therapeutic sessions, which means you need to have 2 hala communication between your psychiatrist and yourself. It's not about you makan ubat, doktor suruh makan ubat je. Tak. Tapi you kena ada communication, you kena ada skills. Which means setiap kali you makan ubat yang baru yang doktor bagi, you kena record what is the side effect. Yep. What is the resistance yang you alami, supaya bila you bincang dengan doktor, you ada proof. And doktor akan aware, oh ni ada sistem dia hadapi. So kita change another medications. So you bagi tahu apa yang you nak. I nak medication yang boleh I bangun pagi. Yang I boleh pergi kerja. Yang I boleh function. So I've tried ariprazole. So when I take ariprazole, I rasa macam hari ni I makan, esok tu I nak kerja lah. Okay. Kita nak function lah. And then at the same time, my clinical psychologist detect me, maybe I have ADHD. So dia buat assessment. Control assessment, tak tengok memang betul lah saya ada ADHD. So since saya makan ADHD punya ubat dan juga bipolar, ariprazole, saya punya life ataupun saya punya condition maintain. Saya tak ada relapse for 6 years. Until now? Yes. 6 tahun tak ada relapse. Bipolar tu? Saya tak ada episode depression langsung for 6 years. Selepas diagnosis ADHD? Yes. Then you take Ritalin or Adderall? Concerta. So I take Concerta, I take ariprazole 10 mg. Alhamdulillah, now 6 years tak ada any episode. Of course lah, kalau tak ada episode low mood tu tipu lah. Kita manusia biasa kot. Manusia biasa pun ada tak low perlu mood kan. Ada ADHD pun memang ada down. Low mood kan. So itu normal lah. Sekali-sekala lah. Tapi at least kita boleh function well tu. Yeah, 6 years. Alhamdulillah. I think that's a big achievement for me lah. Yang I should be grateful lah. It's not easy, but to find the medication yang right, yang betul, it takes around 7 years, 6 years. Okay, so sekarang tengah ubat apa? Sekarang saya ambil ariprazole dengan Concerta je. Ariprazole. So daripada 10 jenis ubat tu, dah cut down everything, tinggal 2 ubat je. Dan badan saya ni dia demand sikit. Dia tak beli ubat yang free. Dia nak ubat yang bayar. Ubat yang bayar mahal. Yelah, dia ikut badan kita tu. Tapi for me, I don't mind. As long I can function, I willing to pay lah. Oh, memang you have to pay for that? Even at government services? Saya bukan KKM. Oh, okay. Saya semi-government. Semi-government. I see. Okay, no wonder lah. Alright. Thank you for the sharing. It's a long story actually. Tapi kita dengar tu macam, mudahnya. Kan? Macam tu je. No. It's not that. Perjalanan kita berhenti kerja, tak ada duit, kembali kepada keluarga yang menerima kita seadanya, suka tak suka, tak nak ke, nak buang ke tapi tak boleh. Whatever it is, ada kawan-kawan yang mungkin ada kejap, ada tak ada, itu pastinya akan ada lah. Dan sepanjang perjalanan tu saya sure dia membentuk Fatihah yang hari ini. Yang 2026 ni kita di awal tahun kan. Jadi hari ni kita nak fokus kepada entrepreneurship tu. Bagaimana perjalanan daripada volunteerism ke entrepreneurship kepada Fatihah sendiri. Memang suka berbisnes ke atau ADHD itu sendiri kalau based on research kan? Kalau based on research tu, ramai individu ADHD dalam negara, luar negara banyak research based mengatakan dapatan kajian itu, individu neurodivergent lebih cenderung untuk membuka bisnes sendiri. Pendapat Fatihah macam mana? Dulu zaman muda-muda, saya ada risk taker. Saya tak peduli. Apa saya nak buat, saya buat. Nampaklah ADHD. Betul. No matter orang kata biar betul kau nak buat benda ni, saya nak buat juga. Especially kalau tengok zaman-zaman one moment for them tu, memang semua tu saya langgar je saya buat. Tapi orang ADHD ni, dia memang boleh buat. Tapi bila dia tak ada structure, dia susah nak maintain. Okay, faham. So from there, I believe I love to do volunteering.
Volunteering tu memang seronok, altruistic kan. Build up our rasa seronok, rasa good feelings. Tak pernah lagi saya tengok orang tolong orang rasa marah, tak pernah lagi lah. Betul. So Dia it's ada good feeling. therapeutic effect juga kat situ. Al-Quran pun dah sebut falsafah khairat, berlumba-lumba kamu dalam melakukan kebaikan. So all these things is something yang memang saya pegang dari dulu. And I want to give back to the society. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat pada orang lain. Itu adalah hadis yang memang saya pegang. So dengan hadis yang mengatakan bila kita mati 3 amal yang akan dibawa, sedekah, amal jariah, ilmu manfaat, doa anak soleh. Okay. So 3 benda ni saya nak grab lah. So because of that, I believe ADHD ni dengan entrepreneurship ni saling berkaitan lah. Saya tak nafikan ada je ADHD yang boleh bekerja dengan orang. Betul. Ada je neurodivergent yang boleh bekerja dengan orang, betul. It depends on yourself. Yeah. Kalau you boleh bekerja dengan orang, you boleh accelerate dalam corporate punya structure, is good. Corporate structure sebenarnya is a system. Cuma birokrasi tu lah you akan rasa meluat sikit lah kan. Yep. So hard truth lah kat situ. Ya, cuma my journey saya tak sempat nak merasa that pathway lama dalam bekerja dengan orang. Tak sampai setahun. So saya dah start saya punya movement. Start movement sendiri semua. Tapi along the way saya rasa kalau saya nak go further, volunteering dia memang meronokkan. Tapi dia tak boleh buat you pergi further. Faham tak? Faham. Sebab I think I get your point. Sebab dia tak ada financial sustainability. Yeah. Dia tak ada financial sustainability. And that time saya muda. Saya tak ada pengalaman. Saya dapat raise fund, dapat duit semua. And then saya bagi dekat orang. Saya ambil tinggal berapa sen. Macam mana nak survive? Nak sustain tu yang penting. Sustain. Tapi semua benda bagi kat orang. Semua benda bagi kat orang kira already baik. Semua bagi. Empathy tinggi. Betul. So from there, I realise I need to change my mindset. From volunteering to sustainability. That's why I venture into social enterprise. Okay. So combining between business and also social impact. So I know kalau kita nak buat orang stay dengan kita, bekerja dengan kita, we need to have a financial reward. Betul. Saya setuju. At least bukan financial tu is diorang punya aim, betul. Tapi at least to make them feel comfort to stay with us. Sebab saya tahu kalau The nak loyalty grow, tu. Nak grow further, I need a team. Yeah. Sebab tu saya masuk Seed Lab. Saya Okay. cari a team. Saya nak cari co-founder. To have the same mission, to have the same purpose, to have the same idea. Okay. It starts from there lah. So from there saya jumpa saya punya co-founder. Okay. From there jumpa co-founder saya, kita orang start buat everything lah. So back to your question, sama ada entrepreneurship ni ada berkaitan dengan ADHD ke tidak ke? I think of course it influence. ADHD influence each other kan? Influence to become entrepreneurship. To be entrepreneur, but I tak kata jalan penyelesaian untuk neurodivergent ni adalah kena jadi entrepreneurship, tak. No. Entrepreneur tak. Entrepreneur memang susah gila. If you have the opportunity to work with people, just go work with people. Dan kalau you rasa you tak mampu nak kerja sendiri, you boleh tanggung dia punya side effect, dia punya beban semua, you ambil lah entrepreneurship ni. Saya betul lah, saya setuju pointer where we are sharing the same things lah dari segi kenapa memilih untuk menjalankan business. Macam untuk ISTD, dia pun bermula dengan sebab saya pun comorbid with ADHD. Dia start dalam keadaan pressure yang sangat dahsyat. Di mana kita dah lost, tak tahu nak ke mana. Sama tu saya intern. Intern pun dah struggle nak bekerja untuk sustain tu. Untuk di tempat kerja lah, kat workplace. So saya masa tu mencari-cari tempat intern. So saya macam I plan what I did with my supervisor on that time. Waktu tu intern counselling. So masa tu tengah buat master. I come up with idea. I open my own center, but the founder saya letak masa tu adalah my own supervisor. So kita intern kat tempat kita sendiri, mana boleh kan, itu kan syarikat kita is not right, kan, salah dari segi universiti punya requirement tu. So I put her name there. Saya cakap kat dia just for a moment untuk bagi saya settle saya punya tu.
So saya terpaksa keluarkan, saya terpaksa survive dengan cara begitu untuk saya settlekan internship saya. Sampai isu di tempat kerja waktu tu adalah it's a very common issue actually, but not every workplace know how to handle neurodivergent people. Dan kita tak marahkan diorang, cuma sometimes peluang tu benda yang paling besar lah untuk saya sebagai neurodivergent ni adalah, bagi saya adalah peluang. Bila orang bagi kita peluang untuk explain, untuk menerangkan keadaan kita yang sometimes sensory issues and whatsoever, dia adalah sangat personal, tapi it's not personal kalau you bagi ruang tu actually. Betul tak? Sebab it's not just me yang struggle benda tu. You might at your workplace tu mungkin ada lagi individu lain, cuma kita je tak tahu dan diorang je tak reveal. Tapi waktu tu diorang dah tak nak kita. Bila orang tak nak kita kat tempat kerja ni, dia akan buat kita sampai kita berhenti. Cuba diorang tak buang kita secara official je. So stres hari-hari pergi kerja, orang tak nak kat kita. Macam mana layanan, kata-kata yang menyakitkan, bila ada event kita tak diajak. Benda-benda simple macam tu. So macam mana kita nak bekerja kat situ? Memang tak boleh lah kan. So masa tu saya shut down sekejap, tapi tak boleh lama sebab saya nak habiskan intern saya. Tapi tak boleh juga, tetap shut down juga, tetap dengan depression yang sangat dalam waktu tu. Saya terpaksa, saya tak buat apa-apa. Saya tak buat apa-apa, supervisor datang menyelia, dia kata you tak cukup hours, so you tak boleh graduate kan. Dia tak cukup hours counselling, kena cukup hours dia. And then sem seterusnya saya sambung balik buat dekat tempat ni lah. Dengan supervisornya, ada sistem jugalah kat situ walaupun tak ni. Bila bercakap sampai sekarang, bila saya bercakap tentang isu workplace, saya akan jadi ada sedikit nervous. Dan to be honest, saya rasa nak nangis. Because it's not easy to sustain at workplace lah. For me lah. Saya tak tahu ADHD lain macam mana, neurodivergent lain macam mana. It's not easy, dan peluang tu memang saya pergi banyak tempat and it end up akan jadi macam tu juga. So untuk Fatihah sendiri kan, bagaimana kita melihat bisnes itu sebagai peluang, dan kenapa kat sinilah saya nampaknya kenapa Tuhan kata kan, punca rezeki tu adalah banyak daripada berapa persen kan, ada berapa saya terlupa lah dia punya 9/10 kan, adalah datangnya daripada bisnes. So saya melihat di sebalik kesusahan tu ada kesenangan, itu adalah bisnes itu menjadi tempat survival saya dan tempat safe space saya juga dengan center ini. Walaupun ada masa tak ada projek pun. Tak ada, memang betul bila Fatihah cakap nak buat bisnes senang ke susah, tak payahlah. Kalau you boleh kerja dengan orang, you kerja je lah. Kalau tanya saya, bila ada orang cakap aku dah buka bisnes, ada member lah, kadang kita lepas, aku tengok kau macam okey je, macam relax je. Kau dah kerja elok, kau nak kenapa nak? It's not easy, diri kita tu. So Fatihah sendiri macam mana dari sudut melihat keusahawanan membentuk jati diri kita sebagai individu sangat unik dengan kepelbagaian neurodivergent itu sendiri? To be honest, 3 tahun saya buat dengan support ni, antara sebab kenapa saya boleh maintain dan sustain adalah saya ada sistem. And I have a good support system. Which means saya credit ni to my co-founder lah. Okay. Sebab diorang neurotypical. Oh, okay. Kita orang, I seorang je neurodivergent. Dalam team tu lah? Dalam team berapa tu. orang? Kita orang 3 co-founder. Okay. So I'm the only one neurodivergent, and other than that, semuanya neurotypical. Okay. So, I perasan kalau dalam team tu dia ada neurodivergent dan neurotypical, dia akan seimbang. Tapi kalau semuanya neurodivergent, dia akan haywire. Betul dia kata. So, for example like me dalam keusahawanan kan. So, saya ni antara orang yang banyak idea. Okay. Lots of idea. Boleh nampak lah. Idea tu sangat berimpak tinggi. So, saya banyak lots of idea. Tapi, kita ni ada matlamat kita nak pergi kepada idea ni. Tapi kita lupa dalam setiap matlamat nak pergi idea tu, kita ada cara-cara ataupun jalan-jalan ataupun tangga kita kena naik untuk capai ke matlamat tu. So, saya perasan orang ADHD ni dia boleh fikir besar. Tapi dia tak nampak perkara kecil-kecil ni. So orang neurotypical ni yang akan bantu you untuk you create all these small things to achieve the
Besar tu. benda besar. So that's what happens to me in my team. So saya boleh bagi idea saya nak buat projek tu, projek ni, yes. Tapi diorang akan tanya, itu priority ke itu adalah you punya assignment? So diorang yang banyak buat saya differentiate filter sikit kat situ. Diorang yang banyak buat saya get to saling compliment each other back to the reality lah. Kalau kita tengah excited ada idea baru, kita tiba-tiba boleh contact orang, boleh buat kita boleh buat settle terus tu. Paperwork semua, and then tiba-tiba dia tengok sebenarnya banyak lagi jalan dia. Maksudnya banyak lagi proses atau prosedur yang kita kena buat. Yang kita tak boleh skip pun. Tak boleh skip. So tapi disebabkan kita telah excitement, kita lupa benda-benda yang urgent yang patut kita kena buat. Antara urgent dengan excitement, kita akan pilih excitement. Yelah dopamin ADHD tu. So because of that, so my co-founder helped me to be back in the reality. So I really appreciate dengan kehadiran mereka. So mereka membantu saya untuk lebih structure. Saya jenis yang tak ada structure sangat. Saya jenis redah je. Tapi diorang yang build up the structure untuk saya. Diorang yang build up the system supaya saya boleh follow. So macam co-founder saya, seorang tu strategic thinking. Seorang tu build up the system and the process. So saya antara orang yang pergi buat PR and also networking. So that's how we complement each other lah. So daripada situ, saya perasan entrepreneurship dengan neurodivergent ni, kalau dalam team tu, selain pada neurodivergent, you memang kena ada neurotypical. Baru dia akan seimbang. Dia akan balance. Sebabnya kita kena faham neurodivergent ni memang ada deficit overload tadi tu kan. Deficit on certain part kan. Kalau semuanya jenis buat yang excitement je, yang urgent tak buat, siapa yang akan buat? So benda macam tu lah. Betul. So seimbangkan between neurodivergent and neurotypical. And then dari segi entrepreneurship juga dengan neurodivergent ni, apa yang saya rasa is actually, saya tahu orang ADHD tak suka jadual. Tapi you need a jadual, you need a system. Baru you boleh accelerate. Sebab saya tahu, antara sebab kenapa saya boleh survive waktu duduk sekolah menengah, sekolah rendah, asrama. Sebab ada asrama, mesti. That's the reason kenapa saya boleh survive. System itself. Betul. Betul. Saya sendiri pun tak suka dengan benda yang berstruktur. Tapi I can work and function very well dengan bila ada struktur tu. Dia lagi kemas. Dia lagi kemas. Kejadian tu lah. Okay. Tentang tadi kita, sebenarnya apa yang Fatihah mention tadi tu kita dah mention secara tak langsung tentang overload tu. Okay. Cuba sekarang ni kita spesifikkan sedikit bagaimana mengurus idea yang banyak tadi kan. Fatihah ada mention idea itu, idea ini kan. Mengurus idea tu bila dia dah jadi overload antara personal dan kita punya business. How you manage benda tu. Saya idea-idea banyak ni, saya akan ikat dia dengan penulisan. Okay. Interesting. Sebabnya daripada penulisan baru kita tahu mana satu yang sebenarnya ni adalah excitement kita, mana satu ni sebenarnya adalah idea yang betul-betul kita nak go through. And then bila kita ikatkan dengan penulisan, kita tulis dalam buku, okay ni idea aku nak buat ni, aku nak buat ni. So bila mana kita bentang pada kita punya co-founder ataupun kita punya team, diorang akan tolong validate whether this idea is working or not working. Macam saya lah kan. Saya macam semalam saya buat idea saya nak travel. Okay. Tarik lah, tentatif lah apa semua. Tapi duit tak ada lagi pun. Pada itu yang penting. Itu dulu kan? Itu dulu kan. Biasa orang tanya itu dulu. Duit dulu kan. Tapi tak apalah. Tapi kalau betul kita nak buat, we need to write down lah. So saya write down, saya kata saya buat planning. Hujung tahun depan baru saya beli. So adalah masa untuk planning. Kumpul duit. Fikir cara macam mana nak buat dapat duit semua kan. So basically writing down helps to differentiate between ni idea yang real ataupun ini ada just a thought. Okay. Oh saya suka. Dia nampak macam simple tau benda tu. Tapi bukan kalau saya lah yang struggling ADHD ni susah nak menulis. Betul. Susah. Sebab dia banyak sangat. Saya rasa macam tak ada masa lah nak tulis. Kalau saya lah. Saya tak tahu orang lain macam mana. Dia suka kompartmen dalam otak kita. Tapi hakikatnya je dalam ni. Hakikatnya orang ADHD ni tak cukup RAM dalam kepala otak kan.
memory Tak working cukup tak pun. cukup. Working memory very poor Limited kot. kan? The fact that tadi yang dia jadi macam tu pun saya tertinggal barang. Hmm. Saya kena patah balik, naik balik ke kawasan rumah. Dah lah jauh kan. Hmm. Macam gas dah sampai, aku punya overseas lelah. Dia macam okay tak apa. Okay. Macam itulah reality tu. Maksudnya di sebalik kita ada keunikan, strength. Kita ada strength. Tapi kita nak juga dalam masa yang sama orang menerima dan boleh tolerate dengan kita punya defisit tu. The thing is orang suka tahu bila kita mention pasal strength dan dia orang pun suka. Tapi bila kita tunjukkan, bukan kita tunjuk, kita reveal, inilah aku yang bila ada defisit tu, sometimes I can be very nampak macam menyusahkan orang tau. Ini pun tak ni tertinggal. Benda-benda kecil tu. Tapi benda-benda kecil tu dia banyak. So bila banyak dikumpul, dia orang jadi macam orang pula overwhelm dengan kita. So itulah yang berlaku pengalaman saya di tempat kerja. Jadi bagaimana kita nak suara Fatihah untuk highlightkan di sebalik kita yang ada strength, yang orang nampak kita boleh build ini, build itu, ada impak-impaknya yang besar, berimpak tinggi program-program yang dijalankan kan. Dalam masa yang sama kita nak orang juga jangan tinggalkan dan jangan melihat kita sebagai menyusahkan orang lah. Sebab kita tengah cuba sustain untuk diri kita ni. Nak cari masing-masing ada pinggan yang perlu diisi atas meja kan, betul tak? Macam mana Fatihah rasa yang tu? I think perjalanan saya selama 10 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 8 tahun dalam mental health condition kan. One thing I learn is actually kena speak out apa yang diperlukan. Orang neurotypical tak faham pun orang neurodivergent ni. Kalau you orang neurodivergent, you tak bagi tahu apa yang you nak. Tak ada negotiations, tak ada discussions. Diorang tak tahu macam mana nak accommodate. Okay. Saya memang clear cut bagi tahu dekat saya punya teammate. First, saya neurodivergent. Second, saya tak boleh kerja kalau tak ada deadline. Third, I need a structure. Itu memang kelemahan saya. Tapi diorang accommodate, okay. Diorang accommodate. Diorang tahu, okay, Fatihah kalau tak ada deadline tak akan buat. Alright. So saya pun banyak membaca buku productivity. Kita lah kena build up kita punya skills and system kan. So saya akan buat. Contoh kalau kawan saya bagi deadline, our teammate bagi deadline, Fatihah you kena buat ni by next week Monday. So contoh deadline tu 10 hari bulan. Okay. I will make sure saya akan satu deadline before the real deadline. Okay. Which means, contohnya saya letak deadline dia 10. Tapi saya akan letak deadline before deadline, which means 5 hari bulan tu saya akan letak satu deadline. Okay, maksudnya kita dah ada deadline yang official tapi kita pun ada deadline untuk diri kita sendiri tu. Ya, 5 hari bulan tu bukan untuk deadline apa pun. 5 deadline tu untuk saya mula. Sebab orang PhD ni, 10 hari bulan, kalau kena hantar pukul 12 tengah hari, 10 pagi pun baru dia boleh buat. Saya setuju. Sebab dia masih ada masa lagi. Betul. So because of that, I create a deadline before deadline. So that is a system that I build up for myself. And of course, antara benda yang memang saya buat adalah saya akan tulis jadual. Okay. 8 pagi saya buat apa, 9 pagi buat apa, 10 pagi buat apa, 9 pagi buat apa. Saya memang akan write down. So that is one of journaling lah. Ya. So I memang buat. And list to do based on urgency, based on what important, itu saya akan buat juga. So itu adalah rutin harian saya. So daripada benda-benda macam ni, bila mana kita tahu kita ada benda yang kita tak boleh nak buat, itulah maksudnya kita perlu dapatkan negotiation ataupun help from others. Okay. So benda important part is to speak up. Apa yang you tak boleh. Contoh you kata, okay dalam sebulan mungkin ada 1 hari atau 2 hari you akan meltdown. Okay. You bagi tahu kat team you daripada awal. In a month, maybe 1 day or 2 day, I will not come into the office. I will from home because I will have a meltdown. So kawan-kawan you akan aware. Kawan-kawan you akan aware, dia akan tahu 1 hari atau 2 hari you akan meltdown. So which means you tak boleh buat kerja perfectly lah. Tapi after that, you boleh top up balik kan kerja yang tak boleh buat tu kan. Betul. You boleh compensate balik kerja yang tak boleh buat kan. Betul. Sebabnya being ADHD or being in a mental health situation, it's not selama-lamanya you tak boleh buat kerja tu. Betul. Just period of time je you tak boleh buat kerja tu. Kita ada fasa-fasa tu Fasa tu je. But after you dah okay, you boleh compensate balik kan. So it based on negotiations and
negotiation lah. Betul. Part yang negotiation dengan tu sangat important lah. Di mana salah satu core services dalam ISTD adalah occupational psychosocial support. Why kita fokus occupational tu? Sebab kita nak support dari sudut psychosocial yang di mana mungkin sesetengah polisi syarikat itu tidak menyokong tentang isu-isu keperluan neurodivergent dan orang yang struggle dengan mental health tu lah. Sometimes bukan neurodivergent pun sangat. Kita highlight je neurodivergent tu, but actually it's for all. Kita tak ketepikan pun. Cuma kita nak highlight tu sebab kita ni community yang mungkin ramai tapi susah orang nak includekan kita tu dalam perbincangan tu. Mungkin dalam polisi tu kita nak masukkan. And it's a big things kan. Very big things. Antara gerakan yang saya cuba sejak awal-awal dulu saya masa ISTD baru 2 tahun. Very baby step lagi lah. Sebab dia 2 tahun, dekat berapa bulan ni, dekat almost 8 bulan dia shutdown. Dia shutdown yang saya pun tak tahu saya buat apa masa tu. Dekat rumah, tak dekat rumah, kejap lari sekejap rasa macam aku ni dah lama sangat kat rumah, mak ayah dah bagi hint tu, lari je macam tu. Lepas tu saya cuba email dengan one of yayasan bawah KPT lah. Masa tu saya cuba masuk, saya nak berbincang tentang satu polisi bagaimana untuk menyokong pelajar-pelajar mahasiswa di universiti neurodivergent. Sebab bukan semua universiti menyokong neurodivergent. Sebab kalau kita tahu ada universiti ni dia memang cantik dia punya sokongan tu. Cantik je saya tengok daripada yang kita kat sini lah. Cantik sokongan neurodivergent kat situ cantik. Tapi sebab saya daripada universiti yang belah sana, tidak begitu. Saya sangat struggle. Di mana setiap every sem, bayangkan saya punya pengajian yang sepatutnya boleh tamat dalam masa 3 tahun setengah, tapi saya drag sampai ke 6 tahun. Dah bayangkan masa, tenaga, wang ringgit, PTPTN yang dah I don't know. Kan? So banyak kat situlah benda. Terpaksa drag. At the end, dekat situlah datangnya late diagnosis. ADHD dulu baru datang autism. Kat situ baru tahu, ADHD. Sebab tu tak boleh exam. Tak faham soalan tu. Tak boleh jawab soalan. Rupanya ada ADHD dan selesa juga. So it's very struggle untuk you belajar dengan cara yang you tak tahu you macam tu. Lagilah bila masuk universiti semua benda sendiri kan. Kelas pagi memang bangun je tapi tak pergi. Sebab tak suka kelas tu. Tapi kalau ada kelas yang I suka, tiba-tiba pukul 7.30 tu dah boleh terpacak. Lepas tu boleh excel pula tu, macam mana dia boleh study. So lecturer confused kat situ. So dari situlah dan usaha itu masih berjalan lah dan diharapkan bukan senang sebab dia melibatkan polisi besar kan, KPT. But I hope at least kita menyuarakan kan, like you said kan, kita menyuarakan. At least ada suara itu. Sebagai entrepreneurship yang ada isu-isu neurodivergent dan you dah 6 tahun tu kan, bagi saya dia satu rahmat lah. Rahmat Tuhan yang melihat kepada usaha you sebelum tu yang naik turun ubat macam-macam ubat jenis makan, fasa bipolar yang bila depression tu lama. Bipolar type tu kan dia lama, fasa tu bila you depressed you lama. Bila you okay pun mungkin lama juga, tapi mungkin depression lagi lama daripada okay. I don't know. Melihat diri kita sendiri dalam fasa depression itu, terpuruk ingin mati lah kalau bagi saya. Saya boleh describe diri saya dalam fasa depression bipolar tu begitu. Dan bila kita dah bangkit balik, how you manage you punya expectation pada diri sebagai entrepreneurship kan. Orang saya ingat entrepreneurship ni dia memang ada satu, apa yang saya suka, karakter entrepreneur tu adalah dia very strong tau. Dia memang ada benda tu. Kalau kita jumpa siapa-siapa pun, tak kisahlah dia neurodivergent ke tak neurodivergent ke, dia memang ada karakter yang kalau kita tengok tu, dia ke depan je, melulu je. Dia suara-suara ni dia buat tak tahu je. Dan saya yakinlah Fatihah pun ada part itu. Bagaimana? First, saya rasa antara keyword yang saya selalu pegang adalah perseverance. Consistent. Resistant taklah. Resistant tu rasa macam terlalu hard. Consistent, perseverance. Resilience. Okay. Bounce back. I think resilience is the best
is the best word lah to describe what I feel in the entrepreneurship and also in my mental health journey lah. So dulu setiap kali saya relapse, saya akan rasa diri saya tak guna. Relapse yang pertama, relapse yang kedua, relapse yang ketiga. Tapi makin tahun saya kena relapse tu, saya learn how to accept myself. Atau kita relapse tu memang tak boleh function, betul tak? So saya perasan daripada sebelum ni yang lama, setahun lebih saya tak boleh kerja. Dia jadi acute bila saya tahu accept saya punya self tu. Saya tak boleh kerja, ini temporary je. Saya boleh accept diri saya lebih baik. Okay. So, makin tahun kan. Daripada contoh 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 tu. So saya perasan cycle tu membentuk diri saya menjadi lebih resilient. Yang benda tu sebenarnya saya implement dalam entrepreneurship saya. Okay. It's okay to fail. Tapi nak fail ni is privilege. Kalau kita tak ada safety net, kalau kita tak ada sokongan, susah. So betul. Dia hard truth tau, reality yang kita boleh cakap it's okay to fail, tapi kalau kau tak ada support, tak ada duit, macam mana? Betul tak? Kita bercakap pasal duit lah. Memang dia hard truth lah. Memang macam bunyi macam kasar tau. Mana ada duit? Memang tak ada duit. Kalau saya berhenti kerja memang tak ada duit. So how? Dah support tu tak ada pula. Lagilah. So privilege tu, to fail is a privilege bagi saya. Tapi when you fail, it's not about the macam dalam kita melakukan satu benda, it's not about hasil dia. Sebab Tuhan dah kata dalam surah An-Najm, aku tidak melihat pada hasilnya tapi aku melihat pada usahanya. So usahanya tu adalah pada proses. Proses tu yang akan bentuk kita menjadi seorang manusia. Bukan hasil tu. Proses you melalui kegagalan tu yang akan membentuk you menjadi seorang yang lebih resilience. Tapi macam saya kata, tak semua orang ada capacity, tak semua orang ada privilege untuk fail. Orang saya kata guru jalanan guru terbaik adalah guru di jalanan. Tapi to fail dalam kehidupan ni is a privilege. Bagi saya lah. Not everyone have the tendency untuk fail. So kadang-kadang orang, sebab tu dalam bisnes ni ada dua. Sama ada kita buat bisnes ni suka-suka, survival, ataupun kita buat bisnes ni nak grow. So kalau suka-suka ni, dia buat bisnes hari ni dia buat, esok dia tutup. Ya betul. Ikut dia lah. Ikut dia lah. Dia rasa nak berniaga, dia berniaga. Tak nak berniaga, sudah. Okay. Tapi second, survival. Survival tu maksudnya, you memang tak ada privilege untuk fail. Nak tak nak, you kena make it sampai you berjaya. And it take, based on research, it takes 10 years baru you akan sukses. I want to cry. Because I can relate in it so takes 10 much. years. But, Ni baru berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. So long lagi perjalanan kita. Tapi kita nak maintain that momentum, that resilience, that perseverance tu for another 10 years. So we need a lot of things. Yang kita tak tahu kat mana kita nak dapat. Tapi dengan adanya Tuhan, insya-Allah dia akan bantulah. Betul. Saya percayalah usaha tak akan mengkhianati hasil. Betul? Saya percaya benda tu. Perseverance yang saya rasa 2 tahun ni pun macam a lot of things yang kita nak berhenti, tapi I cannot afford to do so sebab saya tak ada pilihan untuk bekerja dengan orang pun. So nak tak nak, this is my survival. You have to work every day. Bangun hari ni je dah fikir dah macam mana nak cari duit hari ni. Macam itulah fitrah orang saya yang business sebab survival tu. You have to. Okay, so kita nak wrap up dah. Thank you Fatihah. Sedikit kesimpulan atau apa sahaja yang Fatihah nak sampaikan sebagai individu neurodivergent dan sebagai entrepreneurship juga. Entrepreneur. For those neurodivergent yang masuk dalam entrepreneurship, your diagnosis is not your label. Salah. Your diagnosis is just a label. It not define you as a human being. Ini bermaksud diagnosis tu just a label je. You boleh sukses macam orang biasa je. US kan suka label. You boleh berjaya macam orang lain je. Betul. You can have your own family, you can have your own life, you can have your own community, you can have your own decisions. All back to yourself. Jangan rasa entitled dengan you punya status as neurodivergence. You nak orang faham you, tapi you sendiri tak bagi accommodations, macam mana you nak bagi orang tu faham tentang diri? Betul.
Communication is the key. Yeah, so don't be entitled lah macam aku neurodivergent, so You. korang kena bagi aku all the facilities. Tak adanya. So I think Tak ada pun that's- tempat macam tu. I think that is not correct lah. So you need to give and take between neurotypical and neurodivergent. And of course, don't skip your medications. Go for treatment, go for therapy and help yourself. Kalau ada hari down tu, pergilah lepak dengan kawan, makan aiskrim ke, minum ke, and so on. And make sure take care of your mental health like you take care of your physical health. Okey, baik. Padu dan syumul penutup itu. Okey, terima kasih Fatihah sudi bersama dengan kita dalam satu topik yang bagi sangat personal untuk ISTD Podcast Neuro Hour sendiri. Dan daripada saya, bagaimana survival ini menjadikan diri saya hari ini. Saya bersyukur dengan perjalanan-perjalanan itu. Tidak ada satu hari pun, ada je kawan-kawan saya tanya, kau tak menyesal ke what happened in your life? Saya cakap direct je, nothing. Sebab kalau kita nak menyesal, nak bercakap habis. So just, I bersyukur. Itu saja yang saya boleh cakap. And then, my safe space is here. Dan dia akan jadi selama-lamanya safe space saya. Saya bermain-main di situ. Kalau saya nak shutdown ke apa, saya sebab bisnes saya. Betul tak? Kan? It's a privilege tu lah for me kan. That is what you can have when you are working with your own self. Tapi kita nak sustain tu macam mana? Dia kena ada strategi. Okay. Semoga kita terus maju jaya. Saya doakan Fatihah dengan supportnya. Support warrior di belakang tim co-founder yang sentiasa compliment each other. Semoga terus ke depan menikmati kehidupan, memberi impak yang baik kepada komuniti dan semoga ISTD pun ada peranannya di Malaysia ini secara spesifik dan kita pun dah terbang ke Indonesia. Di mana saja kita berada, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Okey, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby.